Salam kepada semua. Hari ini kita bincang berkenaan apakah simptom-simptom atau gejala yang kita biasa jumpa dalam kanser payudara. Gejala yang paling kerap kita jumpa adalah kita terasa ketulan dalam payudara. Okay? Kalau kita terasa ketulan dalam peringkat umur apa pun, datang jumpa doktor untuk pemeriksaan. Kalau disahkan betul ada ketulan, kita akan menjalankan pemeriksaan lanjut seperti mammogram dan ultrasound untuk memastikan jenis ketulan. Selepas itu, kalau perlu, pakar akan mengambil sedikit isi, kita panggil biopsi, sama ada melalui gunakan jarum ataupun secara surgical ataupun kita operation. Selepas itu, rawatan selanjutnya bergantung kepada keputusan biopsi yang kita dapat. Kadang-kadang ada pesakit yang tak terasa ketulan apa-apa, tetapi terjumpa ketulan semasa penyaringan mammogram atau ultrasound berkala. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan lanjut juga kalau terjumpa ketul melalui biopsi, melalui jarum, dan rawatan dia selanjutnya. So, sekiranya anda terasa ketulan di dalam payudara, jangan teragak-agak jumpa doktor untuk pemeriksaan, sebab kadang-kadang ketulan itu adalah jenis bahaya.